Bertemu lagi dalam CRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita teruskan ulasan politik hari ini. Kali ini berkaitan dengan isu bendera di negeri Terengganu. Nampaknya respon dan juga kenyataan Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, sudah menjadi kritikan banyak pihak. Terbaru, Rafizi Ramli telah mengupas dan mengkritik respon dan cara Akmal Saleh mengkritik isu ini. Jika sebelum ini Akmal Saleh sangat keras mengkritik kesilapan-kesilapan teknikal seperti ini, tapi jika melibatkan negeri PAS atau di Terengganu, nampaknya nada beliau telah berubah. Apapun kita masing-masing nilai dan lihat kenyataan ataupun ulasan dari saudara Rafizi Ramli. Kita teruskan untuk menonton video ini. Kita ada Akmal Saleh yang dah tak garang. Ini cerita bendera yang tak ada bulan dan bintang di Terengganu. Cuba respon itu ialah agak sinis lah. Kerana lain, terutamanya di media-media Cina, saya perasan lah. Memang 100% memerli lah. Troll lah. Troll. Perkataannya kesian lah kat dia. Ini satu-satunya kepakaran yang dia ada, iaitu menjadi tukang semak bendera. Kan jadi tapi ya lawak lah dia punya teguran sopan tu ataupun jawapan dia adalah terbaca yang viral tu kan. Dia kata kita, yalah, maksudnya kita ni kena bersangka baik lah. Mungkin dah jahit tapi tercabut. Sebab itulah dia minta bukti jahitan. Jadi bayangkan, saya tak tahulah, sebab saya pasti ada saja yang terpelajar dalam UMNO kan. Saya tak pasti apa perasaan mereka bila pergerakan pemuda UMNO is reduced to untuk menyemak jahitan bendera. Banyak lagi masalah lain kan. Jadi beria bukan sangat soal dia garang ke tak garang. Saya puji dia beria kerana menjadi penyimpan mohon besar bendera Malaysia. Ada orang build personality dan credibility politik dengan expose dan macam-macam. Tapi mungkin dia adalah dengan bendera dan stokin lah. Saya harap biarlah soal bendera dan stokin ini akan menyelamatkan negara satu hari nanti. Okay. Baik, baby. Dan mungkin saya tak pasti juga perhatian yang diberikan oleh masyarakat. Maksudnya setiap ahli politik ni dia ada peranan lah. Mungkin dia dapat populariti sementara dia, tapi kesan kepada masyarakat tu yang teralih kepada isu-isu yang tak penting berbanding isu-isu yang lebih penting. Yalah, saya rasa every now and then ada karakter masing-masing lah kan. Setiap zaman tu ada karakter dia. Mungkin dia muda. Jadi mungkin dia betul-betul percaya pasal semua ni kan? Boleh jadi dia betul-betul percaya pada semua ni. Mungkin juga dogma dan fahaman dalam UMNO itu ialah mereka tak perlu fikir pasal soal pentadbiran, pengurusan ekonomi dan juga pembentukan budaya masyarakat untuk menjadikan Malaysia lebih baik, kerana semua itu akan dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan semua. Jadi tugas parti politik dan pemimpin parti politik ini ialah untuk ambil isu-isu yang macam itu, tambah sekarang sebab ada social media. Jadi dia fit into echo chamber. Cuma yang saya rasa mungkinlah tokoh-tokoh yang muda macam Dr. Akmal ni, kalau dia berkira satu perkara, sambutan yang dia rasa, because I'm sure ini juga is fed by social media dan juga by rakyat. To be fair to Dr. Akmal, dia buat sesuatu, lepas tu nampak dilambung, dia pun buat lagi, buat
lagi kan. Tapi keadaan itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh sentimen politik sekarang dan juga keadaan politik sekarang, yang mana UMNO dan PAS itu saling sokong menyokong. Keadaan itu tak akan terus sampai bila-bila. Dia akan ada sampai masa yang semua yang PAS buat itu UMNO akan maki, dan semua yang UMNO buat itu PAS akan maki. Kan? Jadi pada pandangan saya lah, kalau Dr. Akmal merasakan memberi tumpuan kepada perkara-perkara begini, itu adalah perkara seasonal tau. Jadi bila dia seasonal dan pada umur dia dikenali sebagai ahli politik yang memainkan isu seperti ini, akan sampai satu masa yang dia jadi lebih tua dan mungkin lebih matang daripada sekarang dalam soal-soal pengurusan semua. Pandangan dia pun berubah, dan juga kalau dia terus mainkan isu macam ini pun dia sudah tidak lagi mendapat sambutan seperti sekarang. Jadi malanglah kalau pada ketika itu imej dan juga persepsi rakyat mengenai beliau itu akan terus terheret dengan soal perkara-perkara yang dia mainkan sekarang lah. So that's a reminder to all of us. Bila kita masuk dalam politik, kita perlu ada satu kepercayaan yang boleh kita pertahankan, dan gaya itu boleh dipertahankan sampai bila-bila, bukan mengikut musim. Jadi YB nak cakap akan ada satu masa nanti isu identiti macam bendera ke stoking ke semua ni kurang dapat sambutan pada masyarakat. Bukan, isu identiti itu akan terus ada kan. Cuma isu identiti itu sekarang sebab echo chamber, oleh kerana UMNO dan PAS sekarang ini menjadi rakan kongsi. Kan? Dan selepas pilihan raya umum 2022 itu, PAS memang berharap supaya UMNO sepatutnya memilih mereka dan membentuk kerajaan bersama mereka kan. Dan PAS tidak pernah putus asa mengenai perkara itu. Dia buat macam-macam lah, dia hentam pasal AMDAP lah apa-apa, tapi mereka terus ingin bersama-sama. Jadi ini musim sekarang yang masa PAS merasakan bersama-sama dengan UMNO itu memberi keuntungan politik kepada mereka. Akan sampai masa, terutamanya bila mereka masing-masing nak jadi ketua, yang mana PAS merasakan kerjasama politik itu tidak lagi menguntungkan PAS. Masa itu, kalaupun UMNO memainkan isu-isu identiti Melayu, perkauman semua ni, PAS akan kata itu bukan Islam. Sebab Islam tidak membenarkan nasabiah. Kita dah melalui semua ni. Daripada 80-an, 90-an sampai ke tahun 2013 itu, PAS sangat menentang asabiah. In fact, if you ask me kan, saya rasa UMNO lagi konsisten tau. UMNO tak pernah lari daripada daripada mereka pegangan kepercayaan Malay supremasi ni. Dia tak pernah lari. PAS yang duk pusing-pusing. Bila dia sesuai, dia akan kata tahallus siasi. Kita mesti bekerjasama politik, kita menentang asabiah. Tapi keluar pula bila dia merasakan okey, sekarang kita perlukan lebih undi Melayu dan kita perlu bekerjasama dengan UMNO, dia pusing kot lain pula kan. Jadi kalau saya jadi Dr. Akmal lah, looking back and looking forward, kita tahu bahawa semua ini kalau yang melibatkan kepada sentimen yang membabitkan PAS ataupun lawan politik, dia bermusim-musim. Itu juga yang macam saya selalunya dikritik lah, kerana bila bekerjasama politik tu, kita tak perlu pakai baju parti kawan kita tu. Jadi masa saya dalam Pakatan Harapan dulu, saya tak tergila-gila untuk pakai baju DAP ke, sokong DAP ke apa.
Sama juga bila ada kerajaan Madani, itu selalu dikritik oleh Datuk Seri Anwar lah, kerana kononnya saya ni naik pentas UMNO pun tak pernah. You notice saya tak pernah berkempen atas pentas UMNO tau. Sebabnya ialah kerana dia melalui musim. Jadi we must be able to be consistent dengan the core of our belief, yang tidak terpengaruh dengan turun naik sentimen ini yang bergantung kepada kerjasama dan juga strategi politik, kerana itu akan berubah-ubah ikut masa kan. Lama kita ulas. Beria. Okey.